getun iba. Ilmu di Acehnya khusus tak belah di Aceh 2 tempat kan. Bak majlis taklim dan bak dayah. Tanya yang tuha-tuha hana mungkin le tak udaya, nyo anak mit yang ubud-ubudnya dia duk bak dayah. Hana pun itu tidak bulu nak aku. Kan rumah tu berhiu mulut. Kenapa mak ina mufong macam dia kabel dulu baru baca doa. Itu banderai gara-gara ini. Paham dengar dah? Hampa le lah. Dengar dah? Buat aku duduk dah. Nampak aku long laut dia tak kau bulu ni. Buka. Ya Allah. Mak ayah yang berbahagia, ya Allah. Haitem saleh yang pertama gara-gara hana didikan agama. Mak ngesumbahyang cala-cala nekuasa cala-cala han gedung sumbahyang li Allah mi hana bet. Bahkan mesti payah tajak bet karena dunia hanya sementara yang kekal akhirat selama-lamanya. Dunia mandum tak pelikut, pangkat, jabatan, kekayaan, rumah mewah mandum tak kubah hidupnya. Walau uranya mealasan kubah akhirat tok karena dunia. Han ase kijak bet karena naga mekat bacut hana sauduk bakide. Han ase kijak bet karena hepat dua ilaut. Han ase kijak bet urinang sibuk bak boy kukat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bot kubah, kide kubah, jaring kubah, pukat kita tinggalkan. Maka hanjir ke alasan. Bahkan hanajak bet gelak kuai laut. Bahkan hanajak bet sibuk kubah pukat. Bahkan hanajak bet hek kuat jaga nehun. Tidak ada alasan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pangkat, jabatan, kekayaan, harta, rumah mewah, laut, bot pukat langgar, nuhun, tidak. Han item sedap tanya wakirat tidak. Nyomang dua. Yang pertama adalah hai tanya. Yang kedua yang tempengan tanya ot bineh kubu. Kau sanak famili keluarga. Lakau perumuh anak syara kerabat sahabat paling setia bak bineh jurat. Yang kelih yang setia menemani hanya 3. Sadaqatin jariyatin ilmin yang tafa'u bih wa waladin solihin yad'ulah. Nyok yang pertama sedekah jariah. Orangnya lah hudib minta ridha Allah dengan memperbanyak bersedekah. Backrit je kurung. Backrit. Yang celeng le gua ke bila maju ke bahasil kalau. Udah nak krit. Iji mi krit meri yu bahasilnya anju krit. Yang tu wasibe nainan ni. Ladom nak serkah 670 mai bay mai tu. Ha meri yu krit nai mai tu. Okey le. Nya umi narzeki siura serto necok peng 10 ribu nak kubah. Dan drone yang najak ulaut narzeki siura lerto perto nak kubah 20 ribu kahana le 20 sebulan dukna kana peng 600 necok peng 600 12 semen musik 10 bosa nekalan 4 tempat ibadah yang membutuhkan wakaf. Munya hana nak fikir ke drone hana ijak gop ya fikir drone. Mak sobrat penting dunia dengan akhirat umi. Berat penting akhir. So trip udep di dunia dengan di akhirat. Trip udep di akhirat. Umi long tanya mbak Ron nama. Sirituh ribe peng siuro tek dalam rumah tangga. Tumpuk ungkut sabah tumpuk rubuk mil sabah bungkuh pimpuh sinyak. Sakit cirit itu malam sepeng. Han kan sama dengan untuk hudep di dunia han sepeng siuro sirituh ribe betul. Pujian ke akhirat dia culak lah jalan 2 ribu pujian. Nyana kalau culak kau kan, bumuri telah macam. Ya, yang pertama sedekah jari, yang kedua kapua akhirat ilmu bermanfaat.
ilmu manfaat Ibnu Athaillah na pegah dalam kitab Tanwir innama muradu bihi ilmun nafi' alladhi tuqarinul khasyah wa taktafinul makhafah. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tamita, semakin nak ilmu semakin taat ke Allah, semakin nak ilmu semakin ya ke Allah, semakin nak ilmu semakin nampak keagungan Allah. Hana pak lain ilmunya melainkan bak majlis taklim dan ba'daya. Nya kejut mak kayah jabut untuk mendapat ridha Allah kapubut ibadah nampak ibadah sekira hana ilmu. Baik kadoh lalai le dunia 24 jam. No stop. Yang pertama haitim saleh karena hana ilmu. Yang kedua haitim saleh wal hirsu ala dunia. Nya kenyo jangan lupa. Baik kadoh le dunia. Tetalit ham rupa mak han rupa. Donyanya lagi orang mobil yang 1 2 4 5 6 7 8 9 10 perlek 11 perlek 12 kan puto puturut hawa nafsu tungkuhan habe perisik lagi tam bilang angka 1 2 4 5 6 sampai sirito han putoh tengku an kiamat donya han putoh tengku an kiamat donya puturut hawa nafsu han tip yang kedua. Kemudian yang kedua adalah ilmu manfaat payah jabut. Yang kejut umi bujumut jabut. Majlis taklim cukup raya fahala ibud. Huduru majlis alim afdalun min salatin alfin rakaah. Hadir ba'bud lebih le fahala bak sembahyang sunat 1000 rakaat. Umi sembahyang sunat 1000 rakaat surah semalam. Tegedi payah lum-lum dukuimum mutraweh payah lum dukuimum yang tajam-tajam yang kena sedot. Hana sadar ne ibad walau hana ne bakitab walau hana ne tumanyang walau hana ne tumulai nyan mak mutuah fahala lebih bak sembahyang sunat 1000 rakaat. Na walau tabotu walau tengun gure ke semua but dronon semua belah. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taharah. Bermula ini itu bab mesuci. Ira ni lah tak kau balik aja. Pajan jaga. Sallallahu wasallam. Ya Allah kawal. Yang negara-negara yang tengok buat yang nak urut tengok benda kena pu. Kecuali awak dayah punya tengok lah kulah nanti. Majlis taklim tengok baikkan siapa daripada tengok rumah gak tengok itu boleh. Patewa buat gak ma ya Allah bila kemah tengok menekan. Hai ku tunne abi ko he umlai barak ku boy buka. Iya hai ku buka long tukang boy. Yang paling-paling orang seorang hana pu migat tengok hana pu minggu ke sayang ke tengok nebab bandai. Yang kedua fahala jabut lagi jak kunjung siri bedro jenazah. Yang kelima fahala jabut lagi jak kunjung siri bedro urus sakit. Nak kunjung siri bedro urus sakit maklum siuro. Tegedi nejak. Tegedi nejak lepas sedekah. Tidro 20 ri. Siri bedro 20 ju. 20 ju. Jabut nak payah bapak nak juta. Padum si sibe waibe yaibe. Kelam hana apa-apa tungku ikhlas ke semua buat. Betul. Itungku secukup berat ikhlas ke semua buat. Sebab tungku hana baju hubu hana batal ke rubuh. Pegah lang tungku kamu hana minta sedekah. Betul. Kamu tungku hana minta sedekah tapi minta nafkah bom. Oi, bom. Ana minta sedekah kamu. Duk ye bi hai bi bukan buah. Kai bi. Salah aku nah. Bi memploy. Alhamdulillah. Semai kamu ingat kaki dia bi yang dekat dengan ada. Aku. Kejap jabut cuma. Han gedung ibadah oleh Allah punya hana ja. Umi rukun sembahyang kau tembok.
Oh, okey, belum. Yang phone wujud. Wujud, hayu. Kun juga belum. Pertama nit, dua berdiri, layat kebi pada Fatihah, rukuk 5, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 tadu antara dua, duk si kurang tahiyat akhir, si belum asih tahiyat tak baca, 11 selawat, 12 salim, 11 tema tertib benar, rukun yang gahai ma'o gebagila, yang fun lagi lon calitra, yang fun kalbi kedua kauli kelaya tema baru fi'li nyan tikui tengah ura malam, kalbi hanan turi, kauli hanan turi, fi'li hanan turi. Salat tak memberi faedah. Padahal janji Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, inna la faitauket bit. Sembahyang mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi realita di lapangan sembahyang na cemu-cemu bina, sembahyang na wencip hana piu-piu, sembahyang na teoro kadung ngeboh terkah, sembahyang pina tilap tanya lako tanya ambo putanda Allah tak menerima negala lo pegahnya lo cah rakuh mantap payah bet heboh ilmu mak ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tauhid tu di Allah pada boh mak sifat yang wajib Allah pada boh sifat yang wajib Allah tidak terhingga banyaknya. Yang wajib diketahui 20 sifat. Yang pertama nyan payah apai bermefom kan lagi ada apa-apa kawaknya wujud ada idam sedia kat onan tanya putih higo aduruh bele modelnya wujud ada putrana na Allah na sama na Allah na makhluk hana sama menyamunan wujud tu bagi dua na wujud lil ijad na wujud lidzat wujud lil ijad butuh kepada urupna wujud lijat na wujud didahului lihana diakhiri lihana wujud lizat diri wujud zat sudah ada umum ya menyamunan mak mutuah payah jabut dia kejut na pertanyaan tiba anak muda ia minta gurea bangsa bohnya hana merempak jawaban merempaklah ngasirau aulia di anak mudanya hai cepunyan aulia ketanyang li aulia anak muda lon kalan hi susah hat pakan long ia minta gurea hana merempak gurea ke long leabah pertanyaan long hana sasaut putra katanya yang pertama memang Allah nyan wujud artinya Allah nyanna kiban bentuk Allah. Yang kedua pun katanya lum watia mati lam neraka pun lam surga. Yang kelaya pun katanya ngilong yang kelaya iblis ni pegat dari apui tingah iblis getik lam nerakanya apui getik lah apui tutung padumah pertanyaan saya bertilung gurekah. Hai tu pula nak muda nyanyian aulia. Masa drama gorelong ciulah nafsu. Yang pertama memang Tuhan itu ada, Allah itu ada, sesuatu yang ada pasti ada bentuk. Bagaimana bentuknya Allah? Yang kedua, iblis ni pujud dari apui getik dalam neraka apui getik lah apui tutup. Yang kedua, long syurga pun neraka. Kena lam buta nak bagi jawapan. Gejek getik ya. Pak. Hana trong ta cái bộ này cái rồi thì gọi cho mình nhớ cái sự ổn mà em po mana po đấy à tay long ya Allah na tiban Allah ku pun ada palu na sakit hang sakit kiban sakit menganga hai bangai nyan menganga rasa sakit bentuk sakit kiban pokok dia menganga rasa sakit bentuk sakit kiban oh berat
Takit. Bentuk hang boh. Yang mana Allah hai bang ai? Allah na akibat Yang kedua, pedang dia. Lom yang kedua. Apui kecil lah, apui dah duduk. Pun nampak lu. Watai aku nampak takit dah. Ego kata lu. Nampak aku nampak lut nu. Jika lu pada lom mana? Kulit. Walam. Asal. Pamiang kah? Kulit. Walam. Asal. Nak takit. Asal sakit pula apui dengan Yang kedua apa dia? Long surga pun neraka. Watak ajak bukan pun nak ke depan nampak. Hana dia ke depan aku jak. Menyemenan mak ilmu tauhid payah murna. Mufhum? Yang kedua murna ilmu fiqh. Ilmu fiqh nak sah ibadah. Dengar bukan? Ya lo yakin si urus sembahyang untuk dengar kena. Segala tak sembahyang tajak uman tatung i sembahyang betul. Segala tung i sembahyang jak uman tung i betul. Nyotok ni kuraga murina nombom lu. Tereng umum ji huragam tok ya sira. Naik berap lu. Radam. Luwa ubut uyup. Sakit kita lembut tu. Raiba lo berdiasa menyai lembut tu sakit ada betul mana ji bala saya. Brajo. Man menyai dia hisal putu sakit kena gampung tatuk kan persih sanjau dek keran anak darah. Tedah keran. Kinam tembok hoi balah. Ucung lu lawaknya punya luar rapiknya aku mau uyu. Luar donat lawaknya ubuk uyu. Ubut uyu paling-paling apa putih tu dia cerubuk ibalah balu. Tengkung ikamo mutong napala. Ya, nagi biasa bangun sejik kena bermelasak, gikat batak auto bedah tok lang luang. Nyeno luang pembuangan nyeno bintih nyeno keran. Tatok gimana lah? Cinuhan peluk tan kita bagaimana? Karena huwa bakran handrau. Ujung-ujung termenjara kan? Ya. Pam. Sah rakyat. Kita orang sah. Payah tinggung duku dong ia pada tinggung. Pakai lo bukan mana kalah kena. Wadah tak tinggung. Kalau no. Wadah tak tung ia leh putung ia menyahana tagerhem nyan mantangna dua titik lam saluran pembuangan ia. Uraga hampatih jatuh bangun. Baik nerah, lian itu nak pasal yang kolor drone wajib dulu. Yang kan pakai deku semua buat. Mungkin gorek tanya hal itu buat lagi malai abah. Ilo hana malai siap ni kaya pak awak perusahaan. Tahu kan? Yang buat mana yang pak daya hanya pegah hafal lagi pak daya. Ya, lian itu negeri itu biar si titik atau dua akan tetapi kurang berlaku gerhem yang hanan tinggung. Watai tak tinggung buruk nak tanya tarik. Watai tarik buruk nak, tak gerhem buruk nak top buruk nak itu biar. Yang koragam kurinang tunggu kena mana? Minyak kurinang tinggung tak pasti sampai hayu leh. Jika pasti tinggung, dum tinggung bereasu pulau kedang. Anyway. Bukan le, sapu hai dilap kau meu. Anak dengar le yo. Silap lai. Al insanu sulap mulak manusia dua minggu. Yang benar apa tadi ha? Bukan. Yang kedua, tamang lantung sembahyang, betul bukan? Rukun wudu salah satu membasuhmu. Kalau kena uragam, kena tinggi. Yang kemuka, yang kemuka. Dari phone itimo normal tu hana si itimo hana phone. Mana yang modal lagi pesawat terbang ni no? Kalau pengaburan. Jadi itimo. Yang itimo hana phone nya dari nya sampai kata gelinyung lahu nun tam lahu ya muhu laju kat tuliungnya sampai bak keungnya muka. Apabila lam batasan muka hana bulut hansah rah muka. Urinang na ya hana bulut. Wadan wudu na ya hana bulut. Kan tu cuma yang kedua.
Tak ada. Talah tabah rukun wuduk membasuhmu boleh nanti apa dia. Jadi kan nak connect dia kan muka benar. Baik tinggi go ya ipai pangwang ya tinggi tu benar. Tah. Menyahana bulut muka nasah dong semayang. Mantuku hana bulut dum. Urinang yang na di kampung Jemerang ya itak darah baru kedeh wajah raya. Wajah raya dia seduk raya ni. Truk kedeh ibang ho. Kun urinang hai tak semayang ju le je. Mantuk pula cap damon darah baru dak selfie tidak telah baca apa. Bedah tu semayang. Wadah ketuk semayang. Tingat le urinang kampung Jemerang. Pun ingat ya Allah tua long balik. Kiban cara lip yang kana baik kada. Wate gemuduk megegang pek bibi yang. Bibi nak bulut. Hana bulut bibi nak sah muka. Hantah ramuka sah tu semayang. Hantah tu semayang nak sah semayang. Okey, lembu dua yang paling halus hanan depu tu. Urinang nak boleh no kan? Boleh kadang menyok kertil lagi terimi no. Nyampai di moh lambat dasanmu. Irana ni sanggoi oknya noh ikut dari ok nemu duk tu ok yang di moh hino kan hu uli waten nemu duk oknya hana bulut sedangkan wajib kubulut karena di moh lam muka hana ne kubulut karena ne hu kono dikok niu hansah rah muka napa le jak buat perle kan man tunggu ki bancara bolehnya nak bulut kok cok selek kru mudah. Kedua, tamang langsung sembahyang bertaturi rukun qauli qalbi nyan rukun qauli baca rukun qauli mazhab Syafi'i berdu dengar kedrawa. Bek babah memet tu tak duit. Hansa berdu dengar kedrawa. Yang kedua, syarat baca rukun qauli bek mutukah huruf bek kada tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami tah engkau menyena tasydid iyyaka kepada dikala gada tasydid berubah makna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengaruh negara tu. Wahai iyyaka na'budu artinya kepada sinar matahari kami sembah. Ukenya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang dah jalan sirata. Mengubah dari sad ke sin. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepiting yang lurus. Hudep lagi biang hudep. Ratau pun biang kau macam mana? Oh masjid madam sangat-sangat ratai nang kau. Hudep lagi hudep biang. Dan kejut aku mutua bupas semayang dengan jakbet. Orang agam jakbet. Jakbet. Di mana-mana yang le jakbet orang agam purinang. Orang orang agam kado pertimang bom. Bayar untuk orang bom. Orang agam dengar kenal. Dengar kenal. Baik sangka le tahun kewajiban lakot tok puangkot puapeng puangkot puapeng puangkot puangkot kon go irane lakau wajib purna cara pesuci pakaian cara pesuci naji cara mano junub cara mudu cara tok aurat cara pakai lukum sampai lakau bumupom tetesan darah halangan purmoh yang terakhir tanyang mak purmoh ho tu mai nalung ayah kata joroh hanya terbayang lah kau. Kalau dia ayah, tengok dia dalam kiban, yang ke ayah kan, sang-sang kat nyorak maghrib habis halangan lo. Menyorak maghrib habis halangan berarti habis halangan lang wadah solat asar. Kata wajib sembahyang asar, wajib qada lahu. Karena kait dengan maghrib bedah macam mana? Sembahyang maghrib, qada asar, qada lahu. Wajib ada lakau. Idon kita berayaan dengan lekor. Selama nama kahwin kadunan Tuhan nang penuh lako tu kenan.
Selama nak berkahwin kat nan Tuhan, nak penuh lah kau sok kanan. Beraya Allah, na Buhana. Lah kau dengar. Baik orang rumah. Tak tahu. Ya, kau icah. Pakat jabut orang nang tak jabut. Kau raya tanggung jawab hai orang agama dua. Maka mak benar ber dengan nak ilmu sah ibadah. Hai, rumah tangga cukup lagak punya ilmu agama. Karena kamu kahwin jamun ke lepak kawake, semoga bersakinah mawaddah warah atau disikat dengan sama. Hai, nyan hana pun menumpa sakinah mawaddah warahmah, wi hana ilmu agama. Bukan lanjut. Kalan aku husni juga lanjut. Di hotel bangun tu je. Nyan pulang yang tengah hamil putrik-putrik kalan. Oh tak. Ini gua orang mana? Ini gua suka burger lagi kan nyangu. Oh betul kan? Kena wajib belum aja. Masa positif? Ah, kau positif lah. Buka wajib duit mau dua. Yang dengan tabut mufok ilmu agama umi, nak pengen rumah tangga begot. Hana agak rumah tangga mi hana ilmu agama. Yang kecil hana ragam dengar lu pegang bacut. Dengar. Baiklah puduk, yang puduk tanda lu hormat ragam. Yang mulia para lakon, tolong dengar sebentar bang. Itanya lakon, lam rumah tangga benar mundur selangkah dua langkah. Siro anak muda gejak bak Sayyidina Umar. Assalamualaikum Umar. Sayyidina Umar hana itu tadi. Anak mudanya idang bak pintu idingo lah bermoh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengah ke pakai dengan bermoh. Tengah ke kun berangkap pulih bermoh musikrek hana kesud. Ledak ke debit Sayyidina Umar nudak ada dengan hai anak muda. Penampakan Umar long jak bakdon hai Umar, long nak jak curhat tentang permoh long. Tapi hana gadah le. Pakan long dengar permoh don tai ke geron lebih berat permoh long. Kun Sayyidina Umar, hai anak muda, lagi tanya lako payah sabar. Adih kejamnya dan pedasnya lidah isteri. Pakan karena letak buat tanya lako yang ikut le permoh. Nah dengar buka. Yang pertama tak pada bengah bu ke masak. Ke masak. Dengar? Yang keduanya kalau bandung apa Sayyidina Umar hamakeh lah tak jawab lah jawab. Yang kedua, man Sayyidina Umar hana buka habu buka roti. Karena bak kamu dia lah nak punya roti baju kamu. Yang kedua, pakaian tanyokan mendirah, dilirah, diade, digosok dengan cok so. Yang kelaya, anak tanya selama 2 tahun ibu susu, nak pernah lelaki bayi oleh rumah. Ayah lo pingat bak dron ayah. Dengan nebut depa bahawa perumoh hana wajib pada wajib lakau. Perumoh hana wajib takun bulakau. Perumoh hana wajib bi ia tutu anak lakau. Tak wajib. Oi, wajib. Tetapi perumoh tanya item semula. Item kalau takun bu, item bi tutu anak tu. Tiga-tiga tak beda hana mata bu besu dingkang kau. Ha tu. Pegat ma ke bu tak mata. Yang pada turun, yang dengar dakwah ni bukan perumahan maju. Dia orang kau kayak muka kamu semua. Aku nyai rana kebek nak awak nak ke nan dengar mana nan dengar. Nya nabu ne urina kiban hek mak so hek urina ngan urang agam. Betul ke belum jawab. Abu dengar lu bukan. Jangan awak lain boleh nyantok buah. Awak awak you no. Abu nak kena buah. Gebedah dah sebah urina nak ihlam. Teh toh pada pu kepeduk bu.
Hana kuah buka kelokah hana bola bu dari kubah Jepang. Ai bola bu Jepang. Getek-tek keceruh kecok bermanak ke dadat. Ayah dah masak. Budak ayah dengan pajuh toknya bukan. Dia pajuh ayah raja budak berangkat. Kanya pingan sorah. Natong gerai dah kau. Dah kau. Dia gerak pingan ke gompingan. Dengar kuatau ni dengar bukan. Dia gerak pingan ke gompingan. Alainya kecok anak ke semana ke aintat siku. Gua yang aintat di pulau sinyak ke sumurah. Alainya ke tampung habis, ke tampung bro, gadai jak ke dia ke posi. Belah. Wah, lihat ada jak mana-mana tinggal 12 bedah yang cok sinyak. Belanja, belah gulai, belah ungkut dan makan nak bedah magun. Kupa gua lah kau cok orang nak apa baju. Jelas kan? Si kuda nak drone malam yang wah. Mumpung tempat tekau tak boyo. Maka mak mertua ayah long yang berbahagia. Dia tak ke rumah abu, dia tak ke rumah abu hentak ke malam lupa. Malam tinyak bising-bising dia dengar guna-guna tu. Kuat. Ke dah kau. Hai. Tak benda tinyak ikli. Nya bukan. Dia ke menan pas tinyaknya kah naruhnya. Ini logika betul. Nya bukan. Yang kecil abu yang berbahagia saling menghargai. Berdebu hai duit saling menghargai niat punya anak ilmu maka payah ber. Yang menang yang kelihaya mengenal ilmu tasawuf untuk pergelih hati akhlak. Bertakuri iri dengki hasut sekabo. Dah iri hai tak tagak usah tu. Jumlah sedekah 580 per lebih mai Tuhan kena lu. Ya Allah. Mak mertua ayah long yang berbahagia. Wa ba'zat mak yang tua ayah yang berbahagia. Hancur tak bangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya anak ilmu agama.